Kawasan ni dah clear. Sinilah tanah tu, tempat labu tempoh hari saya nak tanam cili di sini. Cukuplah tanam 2-3 pokok di sini. Inilah anak bayam merah situ. Yang tumbuh 3 pokok je. Ni 1, ni 2. Yang ni 3. Kelakar lah. Tak kenyang saya makan ni. Kecil macam ni. Tunggu dia besar sikit. Okay, ni pokok labu saya. Saya nak ajar dia memanjat di sini. Di sini ada lagi ya semak. Perlukan tenaga yang lebih sikit. Saya nak clear sini. Bolehlah tanam cili ke apa ke. Tu ada polybag. Tapi nak tanam terus atas tanah je. Okay, ni projek petang nanti ya, insya-Allah. Nak clear tanah di sini. Inilah hasil hari ni ya. Adalah sikit dah terang ni. Al-maklum lah. Tulang besi urat dawai ni dah bengkok dah. Kita ni dah usia senja-senja. Usia senja kala dah nak masuk isyak. Jadi sikit-sikit je lah menebas ya. Sikit lagi. Situ. Situ sekali. 2 kali round, 3 kali round. Siap lah. Bolehlah nanti saya tanam apa-apa. Tanam jagung ke, tanam kacang panjang ke. Tak kisahlah. Janji tanam, betul tak? Subur tanah di sini. Alhamdulillah. Di situ ada pisang lang. Di sana pun ada pisang lang. Tepi tu pun ada pisang lang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pokok pisang lang di situ. Dan pokok ubi kayu tu saya nak tebas, nak buang. Nampak di situ ada pokok kelapa. Tiba-tiba tumbuh di situ. Pun saya akan buang. Okey, dah azan Zuhur. Ni jangkau baru. Hero saya belikan. Mujur dia tak ikat ribbon. Alhamdulillah.